CONTENT sekadar hiburan bukan realiti. COMEON sekarang tahun 2025 dah. Suami KIEDA Krip. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Suami kepada usahawan, KIEDA Krip iaitu Hilmi Zaki akhirnya tampil bersuara berkaitan gurauan isterinya berkaitan jangkitan herpes, yang menjadi bualan hangat netizen di media sosial baru-baru ini. Ujar Hilmi, kenyataan yang dikeluarkan oleh KIEDA atau nama sebenarnya Siti Nur Alieda Yusra Muhammad Jais sekadar kandungan semata-mata dan netizen tidak sepatutnya bimbang berhubung perkara tersebut. Bertenanglah, isteri aku yang buat apa kamu gelabah sangat ni. Konten sekadar hiburan bukan realiti. Come on sekarang tahun 2025 dah. Apa yang aku nasihat netizen, caption aku terpulang lah nak letak apa. Bukan aku buat salah pun. Ujarnya. Hilmi berkata demikian selepas memberi respon salah satu komen individu yang meminta dia untuk menasihati isterinya berbanding netizen. Jelas Hilmi lagi, dalam kehidupan sebenarnya dia dan KIEDA kerap bergurau kasar. Sebagai suami isteri namun, tidak menyangka netizen cepat menghukum mereka di alam maya. Terdahulu, KIEDA teruk dikecam netizen selepas memuat naik konten berseluruh mengatakan dirinya dijangkiti virus herpes disebabkan telur masam sambil menunjuk ke arah suami. Perkara itu pastinya mengejutkan ramai kerana ia seolah-olah menceritakan tentang kehidupan dalam kain mereka berdua walaupun tujuan asal untuk berkongsi ilmu berkaitan penyakit yang sedang dihidapi.